Okay guys, hari ni saya nak terangkan tentang originalnya Zippo. Okay, kepada bunyi ni je. Okay, kita boleh tengok kat sini, nampak ni dia tulis Bradford. B ni, pastikan B ni ada space. C ni dia punya bulan, A, B, C, maknanya bulan 3 Mac 14 tahun dia. Bunyi dia sebenarnya beza tau sebenarnya. Lepas tu lagi satu, kalau korang perasan dekat atas Zippo ni dia ada R original yang ni, dan ini penting ya. Zippo original dia ada ni, atas I ni dia ada bentuk api, dia bukan titik tau, dia api. Lepas tu bahagian dalam, kalau korang banyak jumpa ada yang local ni, dia tulis made Zippo in USA. This original is a Zippo made in USA. Okay, yang original punya Zippo dulu, baru made in USA. Dan di Zippo yang atas ni dia ada R juga kat atas. Kadang-kadang dia ada R kat bawah. Itu ciplak punya. Yang original R dia kat atas macam ni. Right. Ni kalau ciplak punya sama je bawah ni. Dia bentuk dia sama je semua, tapi yang penting tulisan dia daripada atas ke bawah, bukan macam ini. Kalau dia macam ini tulisan dia, kan nice. Ni original macam ini. Okay, B ada space dia banyak. Kalau yang ciplak punya B ni dia dekat dengan tiang ni. This is original. Thank you guys. Wait, tak hidup apinya. Tada!